makan dekat mana ni minum petang ni? Kita makan kat kopitiam yang dekat belakang tu lah ya. Tu, ya abang tu tak sedap. Baik kita pergi makan kat Gula Cakery. Yang kopitiam tu bang. Tak ya, belakang tu. kopitiam tak sedap. Tapi Ali suka yang Gula Cakery tu. Abang bukan suka yang kopitiam tu yang kat belakang. Pula. Gula Cakery. Gula Cakery. Okey, jom. Nak bersama kasih tak? Tu rasa pula. Panas saya cuaca ni. Aduh, time-time ni pula kasut buat hal. Jap bah, nak ikat tali kasut jap. Hello Mazlan. Hari ni cuci berapa? Bah. Hari ni slow sikit bah. Hello. Bah, slow sikit bah. Ramai orang ni bah. Mazlan, nanti aku call kau balik. Lis, nak yang mana satu? Nak yang coklat pavlova ni satu. Satu je? Ambillah 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke. Tak membazir ke? Okey bah, Iman nak yang ni ke bah? Panah kota ni. Macam sedap kecil ni. Tak apa. Yang ni kau tak payah. Nanti yang Ali habis punya kau makan dia punya. Inilah petang ni punya cerita layan anak-anak makan ni. Dekat apa ni. Tutup. Tolong tutup. Ya. Sedap ah. Ni berapa dek semua kira? Meja 85 meja 85 RM85. 85 bah. 85 Nak bayar pakai cash ke kad? Cash saya orang lama. Mana bah? Tak bawa dompet. Okey. Tak apa. Dah faham dah. Tak apa. Iman bayar. Tak apa. Dah faham dah. Okey.